Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat ulasan tentang buku yang saya beli semasa di pus pameran buku antarabangsa Kuala Lumpur. Ya. Buku ini dinamakan Empathy, Cakna Kesihatan Mental. Daripada Siri Dr. Mazlin je. Siapa kenal Dr. Mazlin? Ya. Tapi ini ditulis oleh Kaibo dan Nazaria Suhaimi. Ya. Apa cerita di sebalik ni? Dia ada seorang budak lelaki duduk di atas katil, sedang pegang kepala, boleh menutup telinga dengan bantalnya. Dan ada suara-suara di sekitar yang menangkap apakah ia. Jadi dia kata, adakah penyakit mental ini adalah gila? Ia terlalu awal untuk mencipta pangsangka tersebut. Penyakit mental tidak sama dengan penyakit fizikal yang kita boleh nampak berdarah di hati, di kaki. Salah. Di kaki. Penyakit mental adalah kesihatan dalaman. Adalah kesakitan dalaman. Di luar kita melihat ceria dan gembira. Di dalam sedih dan hibah. Dia rawatan penyakit yang tiada kesudahan, melainkan dengan rawatan yang betul. Ada ramai penyakit mental di luar sana yang kita tidak sedar. Dia mungkin keluarga kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, walaupun mungkin kita sendiri. Ini adalah komik. Saya beli saya beli. Saya ingat dia buku cerita. Punya dia komik. Siri Dr. Mazlin adalah sebuah siri komik dan infografik yang meninggikan remaja ke arah kedewasaan. Dewasa. Untuk remaja rupanya aku terbeli. Tak apalah. Jadi ini dibangunkan dengan pelbagai topik kemahiran, pengurusan diri dan cara berfikir yang memastikan Malaysia ditadbir oleh anak muda yang berjiwa besar pada 10 tahun akan datang. Buku ini. Semasa saya beli, saya nampak Tuan Mazli ni tengah sign autograph. Tapi waktu tu saya pusing tempat lain lah. Kalau tak dah tiga orang ke dah autograph. Jadi buku ni apa? Penting ke buku ni? Buku ni membuka gambaran yang penting tentang isu kesihatan mental yang sering disalah tafsiri dalam masyarakat. Dalam nada yang tenang. Sekejap. Tak apa. Sentuh. Dalam nada yang tenang dengan penuh impak, Dr. Mazli Malik membongkar mitos-mitos dalam tentang penyakit mental. Satu bentuk penyakit yang tidak terlihat tetapi memberi kesan mendalam terhadap kehidupan seseorang. Penyakit mental bukan kelemahan, bukan juga semata-mata kesedihan biasa. Dia adalah kesekitaran yang memerlukan rawatan, bukan kecaman. Buku ini menyuruh kita membuka hati dan minda bahawa pentingnya kita memiliki empati terhadap individu yang sedang berjuang dalam diam. Siri buku empati ini bukan saja untuk pembaca, bukan hanya untuk pembaca yang mahu memahami isu mental, tetapi juga untuk mereka yang sedang belajar bagaimana untuk menjadi maksudnya lebih batin dan peka, yang menimbulkan persoalan yang sangat pribadi. Adakah mungkin kita sendiri atau orang yang terdekat dengan kita yang sedang mengalaminya tanpa sedar? Kata buku ni ialah kartun. Kartun. Tak ada tag yang panjang. Saya mati ingat ini adalah buku cerita, rupanya komik.
Saya beli pasal ringan je. Tak ada. Ringan. Tak ada berat sangat. Apa? Salah. Ringan je. Kecil je. Taklah besar sangat. Bolehlah muat dalam beg kertas. Beg kertas tak? Beg plastik tu. Ya. Ya, masa yang mudah dipahami dengan tepi syarat dengan masa penting. Ilustrasi dan kata masa remaja serta umum. Meningkatkan kesedaran dan menggalakkan perubahan sikap dalam isu mental dan dalam masyarakat. Ya. Cerita tentang apa ceritanya? Cerita tentang seorang lelaki. Ya. Lelaki bernama, saya lupa lelaki apa. Ada seorang lelaki bernama Ben. Ben. Ya, Ben. Dan juga seorang lelaki heroin. Ben, heroin ni siapa ni? Lupa. Nadia adalah heroin. Ya. Ben orang biasa. Nadia ni orang bijak pandai lah. Orang kaya. Ben ni orang miskin. Ya. Jadi Ben ni katanya ayah ni tinggalkan dia dengan mak dia. Jadi tinggal mak dia. Saya tak pasti. Betul tu tinggal mak dia. Tinggal mak dia kecil, tak tahu gimana. Tapi dia sekolah dia kena ejek-ejek lah. Dia selalu datang lambat ke sekolah. Lepas tu nak tolong ibunya menjaga. Jadi kawan-kawan ni, kawan-kawan sekolah sering membuli dia lah. Kutuk ejek. Jadi lama-lama dia terasa lah hari-hari datang lewat ke sekolah. Pecah rekod katanya. Ya. Sampai cikgu disiplin pemarah. Ya. Tapi dia pun terkejut. Najia pun ikut perangai sama, datang lewat ke sekolah. Ya, keluar awal tapi datang lewat ke sekolah. Ya, inilah masalahnya. Dia pun tak tahu apa cerita. Ben pun tak tahu apa cerita Nadia tu. Ya. Dia terkejut ke, ni budak pandai. Hari-hari kena datang disiplin. Datang lewat ke sekolah. Ya. Masa itulah. Ben pun tension. Dik adalah pakcik tu bagi satu risalah lah. Tak apa ni. Ya. Sampai tu tahap Ben ni meletup lah. Pasal budak-budak pasal dekat gerai dia. Ya. Tapi mak dia marah je balik. Dia Ben merajut sampai balik rumah lah. Tidur. Tak tahu lah seminggu ke tak keluar. Itu cerita lain. Lupa. Ada cerita lain saya baca, saya termasuk dalam cerita ni. Tak rasa Ben ni. Mak dia marah dia balik rumah. Tak macam mana kawan sekolah dia call, kata Nadia bunuh diri. Betul. Bunuh diri di sekolah. Dia pun terkejut. Nadia tu meninggal.
Dia pun ambil cuti lah, jumpa kaunselor apa semua. Lepas tu, lepas Nadia apa meninggal, ambil pil itulah. Macam kita dengar, jadi dia pun berubah lah, jadi lebih baik bercakap dengan orang, cakap dengan baik. Macam kita dengar cerita baru ini, seorang anak bunuh mak dan adik abang dia, self tension lah. Kata siapa sahabat, kita kena didik anak-anak ikut zaman dia, bukan zaman kita. Jadi itulah, itu ceritanya. Saya mati-mati ingat ni dah buku kita, rupanya komik saja, komik ayatnya, nampak komik. Ya, kejap je, satu dalam berapa 10 minit dah habis baca ni. Itu saja kita nak review buku ni. Dekat ada minat. Buku ni berapa ringgit? Aku pun tak ingat buku berapa ringgit. Sini tulis RM20. Saya pun tak ingat saya beli RM20 ke diskaun. Saya bajet RM20 dia tahun ni. Saya beli buku tu mahal sikit. Minum dulu. Sekejap, bismillah. Itu saja review kita untuk buku, untuk siri kali ini. Kita akan bersambung di siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Di buku akan datang, bukan siri buku. Di buku yang lain pula, masa pameran buku antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Sekian, terima kasih. Sekian,